Okey, kalau korang ada portable power station tapi nak charge menggunakan cahaya matahari, boleh gunakan solar panel macam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So, hari ni saya nak buat satu lagi video unboxing dan juga simple review lah. Ni adalah solar panel daripada EcoFlow. Oh, yang ni dia 60 watt punya. Okey, so yang ni saya nak gunakan dengan saya punya EcoFlow River 3 Plus ni, sebab saya nak charge menggunakan cahaya matahari. So dia punya kotak dia besar macam ni. Solar panel ni sebenarnya dia ada banyak saiz lah. Yang 60 watt ni dia kira antara yang terendah. Dia ada juga kalau nak lagi laju, dia ada yang 100 watt, ada yang 200 watt pun ada. Tapi kalau lagi tinggi dia punya watt ni, dia lagi mahal lah. So kenapa saya pilih 60 watt ni? Sebab pasal dia punya kapasiti dia, walaupun dia tak laju sangat, tapi dia masih lagi boleh charging. Dan juga dia punya saiz panel dia tak besar sangat. Sebab tu kalau kita beli yang watt dia lagi tinggi, saiz panel dia memang besar. So even nak bawa, walaupun dia boleh lipat, masih lagi besar lah nak bawa dalam kereta. Tapi kalau ini dia compact, ringan pun ringan, saiz dia pun just nice sahaja. Okay, so yang ni daripada EcoFlow. Yang ni dia 60 watt. So yang ni dia punya belakang dia macam ni. So dia punya kotak dia nipis sahaja. Macam biasa dia bagi sekali dengan dia punya kabel MC4 to XT60i to MC4 punya kabel lah. Okay, so kotak dia simple je. Jom kita unbox dulu. Tengok macam mana apa yang ada dekat dalam dia punya kotak. Okay, solar panel 60 watt ni sebenarnya dia ada version yang baru. Dia boleh charge gunakan, dia ada Type-C punya version. Tapi yang saya ambil ni yang model lama lah. Sebab yang model lama ni pasti dia lebih fleksibel. Sebab kalau kita nak beli kabel yang extended, yang kabel MC4 ni dia lagi mudah nak dapat. So kita unbox dulu. Okay, so ni dia punya barang dalam ni lah. Macam biasa dapat dia punya quick start guide ataupun dia punya user manual lah kat dalam ni. So ni dia punya satu kotak macam ni. So kotak ni rasanya dia punya kabel lah. Okay, so ni dia punya kabel. Dia kabel MC4 kepada X60i. Okay, kabel dia rasanya dia tak panjang sangat. Dia ngam-ngam sahaja. Okey, seterusnya ni dia punya solar panel. Ni daripada EcoFlow. Di dalam satu bag macam ni. Cantik lah. Warna kelabu. Ada logo EcoFlow. So dia ada satu handle. So mudah nak bawa. Handle dia pun nice lah. Dia ada pemegang macam ni. So size dia okey, nampak dia tak besar pun. So pada saya dia memang lebih portable lah. Kalau compare dengan yang kapasiti besar tu, dia punya panel dia lagi besar. Dia agak leceh dan agak berat nak bawa. So, nak buka dia, dia ada zip. Okay, ni punya handle buka dulu. Okay, dia punya zip. Okay, so bag dia asing. Okay, bag dia. Bagus lah dia bagi bag asing macam ni. So, mudah nak bawa. So, ni dia punya panel. Dia punya material dia cantik. Dia warna kelabu macam ni. Okay, agak solid. Dekat belakang ni ada dia punya instruction lah. Cara untuk buka dia punya lipatan nak guna macam mana. Dekat sini ada dia punya technical spec. Okay, dia ada satu kotak ni, cover dia. Ni dia punya kabel. Dia MC4. Okay, so kalau yang lagi satu tu, yang Type-C tu, dia ada macam satu box. So kita boleh cucuk dia punya kabel di jenis Type-C. Maksudnya kalau korang nak charge device yang Type-C direct dekat panel ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni dia tak boleh lah. Dia MC4 saja. Okey, so buka dekat sini dia ada button. So yang ni boleh simpan. Sudah tulis lah EcoFlow 60 watt solar panel. Okey, first impression dia punya material pasti memang terbaik lah. Terasa ada punya premium dia. So dia punya panel. Okey, ni dia punya cover ni. So dia boleh jadi dia punya stand sebenarnya. Stand yang tengah nampak ni. Okay, kita extend ke macam ni. Okay, lepas tu boleh buka dia punya panel. Alright, so dia macam ni. So total dia akan ada 3 panel. So setiap panel mewakili dalam 20 watt lah. Okay. So dia ada yang tengah, ada yang kiri dan yang kanan.